Okay, Assalamualaikum. Hari ni nak tunjuk macam mana nak buka map sensor. Mula buka pintu kereta. Okay, ni tempat buka bonet. Ni, buka bonet dulu. Pergi depan bonet. Ni cara buka. Buat macam tu. Lepas tu seluk tangan. Ni, tolak ni nak buka bonet. Okay, tungkat bonet ni. Tungkat dulu. Okey, ni ialah enjin dari tepi ya. Tak ada buka apa-apa. Cover atas ni awak buka sendirilah. Ada skru atas ni. Saya tak pakai pun cover ni. Okey, map sensor tempat yang saya suluh ni. Tengok tu, dia duduk dalam tu. Ada gambar Bosch dalam tu. Ni. Okey. Jadi nak buka dia bagi senang. Awak buka dulu pipe ni. Ni, buka pipe ni. Buka laluan dia, senang. Buka pipe ni. Ni pipe ni buka. Ni klip ni buka je. Pakai plier kalau keras. Tarik, cabut. Cabut. Okey. Bila dah cabut pipe tadi, awak nampak tu lah kat dalam. Ni pipe tadi ni. Pipe kat atas tadi ni. Ni pipe ni cabut. Bagi buka ruang sikit. Ni lah benda dia dalam ni. Ni Bosch ni. Ni Bosch ni. Dia ada satu skru je kat bawah tu. Tak fokus pula. Okey. Tu. Ni skru ni pulas ya. Kemudian dekat belakang sana dia ada tempat nak klip, unclip. Tekan je kat belakang ni, ni. Nampak tak? Okey, tu belakang tu ada klip. Congkeh je klip tu. Boleh cabut. Buka skru tu. Skru kat bawah tadi dan congkeh klip ni. Tak susah. Okey, tu untuk pasang. Lepas cuci pasanglah balik. Lepas cuci pasang balik. Benda tu dia sumbat dia. Skru tu pemegang dia. Okay. Skru tu yang pegang dia. Ni benda ni. Punah lah kot mana pun, pandai-pandai lah. Bukan pomen pun boleh buat lah. Tak